Kak Nah nak belajar buat live malam. Saja-saja je, sepatutnya hari ni Kak Nah cuti tau. Hari ni my weekend. Tapi sajalah you all. Kak Nah ada beg kuning? Ada. Mek jamu ada dekat beg kuning. Cuba you all check dah. Admin dah pinkan. Malam ni ada harga promo. You all, cuba you all tekan. Dapat tak harga RM85 untuk 2 box? Itu harga promo kita sayang di beg kuning masa live sahaja. Harga asal dia RM165. Malam ni akak bagi 285. Masuk akal tak? Logik tak? Tak masuk akal. Sebab tu harga ni dalam live saja. Sementara admin tengah pin ni, you all terus check out. Dah order, komen dan order. Kak Nah tengok dah ramai yang add to cart tu. Terus bayarlah korang. Kak Nah live sampai jam berapa? Ini tengoklah paling lama sejam. Sebab Kak Nah kan nak belajar. Ya, isteri-isteri, wanita-wanita, tak kisahkah kalau nak cakap isteri saja, nanti ada yang cakap pula, Kak Nah kalau tak ada laki lagi boleh makan ke mek jamu ni? Sayang, boleh. Okey. Wanita-wanita, penting you jaga dalaman. Jangan tunggu umur 50 baru nak jaga. Kenapa? Sebab kena tahu. Muda-muda lagi kalau you tak jaga, akan ada masalah putih-putih melati. ABC tak teratur. Senggugut teruk tiap-tiap kali bulanan. Kak Nah dulu, Kak Nah ada masalah senggugut teruk tau, setiap kali bulanan. Setiap kali bulanan kena ambil MC. First day dengan second day berkain batik yang memang tak selesa. Oh by the way, ni akaun suami saya. Kim cakap, oh ya ke puan? Malam ni ada promo tau. Sebab alang-alang Kak Nah tengah belajar ni guna beg kuning. You all boleh terus order dah lah. Hai Kak Nah, macam mana malam ni boleh jumpa Kak Nah pula ni? Kak Nah belajar. Malam ni Kak Nah belajar live malam Inspire. Teman Kak Nah boleh? Apa tu? Main TikTok. You all main TikTok juga malam sebab apa? Kak Nah kalau malam tidur dah macam ni. Ya, malam ni tidur dah. Okey. Putih-putih melati, ABC tak teratur. Bila tiap kali bulanan kan, ya Allah, senggugut sampai terpaksa ambil MC. You all jangan biar. Jangan biar rasa tak selesa dengan badan sendiri. Bukan apa, kita wanita sekarang ramai yang dah bekerja. Even housewife pun buat side income, betul tak? Tapi badan tak selesa. Bangun pagi tak buat kerja lagi pun dah rasa letih, badan tak segar. Tambah pula dengan masalah susah hati. Kenapa susah hati? Bulanan dah 3 bulan tak datang. Jangan biar sayang. Jangan biar. Mek jamu ni you ambil 2 biji setiap malam. Add to cart sekarang dekat beg kuning. Ya, untuk isteri tak kahwin lagi pun boleh sayang. Sebab tu Kak Nah cakap, wanita-wanita, tapi kalau you dah jadi isteri, lagi you perlu ni mek jamu. Kenapa akak tunjuk yang 2 box ni? Sebab 2 box ni sekarang tengah promo. Try lah korang. InsyaAllah you akan happy sangat-sangat. You baca feedback. Sebab tu Kak Nah letak beg kuning. Senang you nak baca feedback dekat beg kuning. Baca sebab feedback kita Alhamdulillah semua latest. Customer kita rajin share feedback. Ya, mek jamu ni dia rasa manis macam kurma. Sebab dalam dia memang ada kurma. Macam Kak Nah nak cakap tadi, ada tak dekat sini dia ada masalah bulanan dia tak lancar. Berketul-ketul. First day, second day, ya Allah, berguling-guling. Senggugut, memang betul-betul tak ada mood. Saya kalau first day, second day, janganlah kacau. Saya ibarat tak wujud. Sebab senggugut teruk sangat. Jangan biar sayang. Itu, kalau senggugut teruk, means you punya bulanan tak lawas. Ya. Ni, bulanan first, second day, boleh pergi kerja macam biasa. Bulanan first and second day, boleh pergi kerja macam biasa. Ya. Okay, admin dah pin. You all boleh add to cart, terus order. You all order bila nampak harga RM85. Yang tak nampak harga RM85 jangan beli. Ada soalan tanya. Yang tak nampak harga RM85 jangan beli sayang. You beli kalau you nampak harga 85. Ke ada yang dapat lagi murah daripada 85 sebab TikTok bagi voucher. Ya Allah. Ya Allah. Kalau tak beli memang melepas. Ya. You all boleh tengok ada feedback-feedback dekat sini. Saya 65, Abang Pen cakap. Oh, itu satu botol tu Abang Pen. Satu botol 65. Itu memang harga dia. 285. Sorry. Rose. Sorry tau. Kak Nah tak buka code sayang. Ya. Tapi banyak lagi payment method lain. Boleh tengok tahu you all. Ya. Ni. Bulanan tak lancar. Senggugut teruk. You all jangan biar ya. Sebab. Ni paling penting sekali. Ada tak dekat sini yang ada
Sibuk sangat gayanya sampai malam live ni. Jagindas, sebenarnya hari ni Kak Na cuti. Tapi kan Kak Na rasa Kak Na dah lama tak testing malam. Bila cuti ni aku jadi boring.